Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Terlebih dahulu saya memohon ampun dan maaf kepada kesemua sahabat-sahabat salaf. Saya tidak berniat untuk mengatakan saya ni pandai ataupun menunjuk-nunjuk pandai. Cuma saya ingin berkongsikan kitab-kitab hadis untuk renungan kita bersama dan menjawab tomahan dan fitnah daripada golongan bid'ah yang mengatakan orang Wahabi ni tak tahu apa-apa. Kepada golongan bid'ah aku nak katakan apa? Orang Salafi dia tak bangga tau dengan ilmu dah. Tapi bila hampa membuat tomahan dan fitnah, maka aku kena tunjuk sikit lah kan? Aku tak ada niat nak tunjuk pada siapa-siapa, tetapi kepada orang bid'ah ni yang konon-kononnya terlampau pandai, konon-kononnya ilmu dah sampai. Sampai mana? Nak sembah cinta Nabi. Berapa banyak Tok Guru baca kitab hadis? Aku tanya. Setakat yang aku dengar, saya pakar Jami' Tirmizi. Setakat tu lah. Setakat mengaku kata, saya pakar Tirmizi. Tak ada apa. Hari ni aku nak buka 24 kitab hadis. Dan dalam 24 tu ada juga yang bercampur-campur. Okey, kita tengok kategori yang pertama dulu. Jenis kitab, ciri-ciri utama kitab dan ulama' yang terkait. Pertama, sahih. Hadis yang paling sahih. Ulama yang terkait Bukhari dengan Muslim. Yang kedua sunan. Sunan ikut bab fiqh dan amali. Itu ciri utama dia. Siapa dia yang terkait? Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Majah. Musnad. Susunan ikut nama perawi. Ulama yang terkait adalah Imam Ahmad bin Hanbal ataupun Imam Hanbali. Jami' gabungan fiqh dan akidah. Tirmizi dan Ibn Hibban. Muwatta' kumpulan hadis praktikal awal. Salah seorang dah Imam Malik. Muwatta' ada 3, bukan Imam Malik seorang je. Kemudian yang keenam musannaf. Susunan ikut bab fiqh lebih amali. Ulama yang terkait adalah Ibn Abi Syaibah, Abdul Razak. Abdul Razak ni terkenal dengan musannaf dia yang kononnya ada hadis Nur Muhammad dalam tu. Abdul Razak ni adalah guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Mu'jam. Mu'jam ni dia ada 2 jenis. Mu'jam Kabir dan Mu'jam Saghir. Susunan ikut nama guru ataupun perawi. Siapa ulama dia? At-Tabrani. Kita tengok lagi. Majmu' kecantuman tersembunyi. Siapa dia? Qahtani. Ulama tu nama Qahtani. Okey, kategori yang kedua. Kitab penilaian, ringkasan dan kritikan hadis. Ini baca kitab Tok Wali. Tok Wali tu bangang dengan hampa-hampa jadi bangang. Okey, kita tengok lagi. Jenis kitab, ciri utama dan ulama terkait. Pertama, kitab Al-Mustadrak. Ciri dia tambahan hadis sahih yang tidak masuk sahihain. Sahih ni tak ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim. 2 tak ada. Tapi tu dia kata sahihin. Reti dah ahli bid'ah. Imam yang terkait Imam Al-Hakim. Tapi hati-hati kalau baca Mustadrak Imam Hakim. Sebab Imam Hakim ni disebut dalam Siyar Alam An-Nubala oleh Imam Az-Zahabi. Dia ada ciri-ciri Syiah. Imam Al-Hakim ni juga adalah anak murid kepada Imam Ad-Daraqutni. Kita tengok lagi. Al-Mustakraj. Tambahan sanad bagi hadis sahih. Imam yang terkait adalah Al-Munziri dengan Al-Qirati ataupun Qarati. Yang ke-11 maudu'at, hadis palsu. Ciri utama dia kumpulan hadis palsu untuk penilaian. Siapa yang buat keluar? Imam Al-Jauzi. Selain Imam Al-Jauzi, Albani juga buat kitab maudu'at ni. Okey, kita tengok lagi. Kitab Ilal, yakni kecacatan hadis. Kecacatan tersembunyi dalam hadis. Imam Daraqutni. Selain daripada Ilal, dia ada Sunan Daraqutni. Takrij, penilaian perawi dan sumber hadis. Ulama yang terkait adalah Al-Kamal. Takrib, ciri utama dia ringkasan status perawi. Imam Ibn Hajar dan juga Imam Az-Zahabi. Asma', jawapan terhadap kritikan perawi. Ulama yang terkait adalah Ar-Razi dan Al-Khatib. Bawah sekali, Zawa'id, tambahan hadis yang tak terdapat dalam kitab asal. Ditulis oleh Al-Haytami. Okey, kita tengok lagi yang ketiga dan penghabisan. Kitab tematik ataupun tema, biografi dan sanad ulama. Atraf, ringkasan hadis berdasarkan matan. Siapa yang buat? Ulama yang terkait adalah Imam Abdul Razak dan Ibn Abi Hatim. Tafsir. Orang mesti tanya pasal apa pula tafsir duk kita hadis. Bukan kata tafsir tu tafsir Quran. Ya betul. Memang betul. Tetapi
Al-Quran menggunakan hadis untuk mentafsirkan ayat Quran, dan Al-Quran juga menggunakan ayat Quran untuk mentafsir ayat Al-Quran. Untuk kitab tafsir ni saya minta maaf sekali lagi kepada sahabat-sahabat Salafi. Saya bukan nak tunjuk pandai, saya memang tak pandai. Tetapi kat saya terdapat 80 tafsir, termasuk tafsir Al-Shanqiti, yang mana tafsir tu mentafsirkan ayat Quran dengan ayat Al-Quran. Okey, kita tengok lagi. Ciri utama dia, syarah dan komentar hadis. Syarah dan komentar hadis yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran lah. Ulama terkait Ibn Katsir dan At-Tabari. Kalau duduk Malaysia tak kenal Ibn Katsir, tak payah mengaku kata aswaja lah. Memang tak aswaja pun. Kalau nak mengaku, oh saya Asy'ariyah Maturidi, aswaja Malaysia, baca dulu kitab Ibn Katsir, baru sembang. Tapi nak lebih afdal, baca kitab Imam At-Tabari ni. Tabari ni, kalau kita kata kalau dalam hadis, Bukhari nombor 1. Kalau dalam tafsir, At-Tabari nombor 1. Kalau Tabari tak baca, Ibn Katsir pun tak baca, tak payah mengaku aswaja lah. Sebab apa? Sebab hampa suka baca kitab-kitab yang merapu, kitab-kitab yang merepek, merabai, yang bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Kemudian hampa nak mengaku kata kami aswaja yang menjual Islam. Menjual Islam apa kalau pakai kitab pun kitab wali bangang. Kalau nak berjual Islam, Allah Ta'ala kata guna Quran. Kalau betul-betul. Bila sebut guna Quran tu, guna hadis sekali lah. Bukannya guna kitab merepek yang dibuat daripada saduran falsafah Yunani pagan. Lepas tu klaim, kita lah berjuang Islam sekali. Lepas tu klaim apa? Kita bukan kata nak tukar perkataan Tuhan. Kita nak jaga supaya orang-orang baca Quran tak tersesat. Nanti orang akan anggap perkataan ini menjadi mujassimah. Hei, aku nak tanya hampa. Yang nak cakap macam tu. Adakah Allah Ta'ala buat turun Al-Quran nak bagi manusia sesat? Adakah Tok Guru hampa tu lebih rahman, lebih rahim daripada Allah Ta'ala? Adakah Tok Guru hampa tu lebih faham manusia daripada Allah faham manusia? Tok Guru hampa lebih bijaksana daripada Allah kah? Tok Guru hampa lebih mengetahui daripada Allah kah? Allah bila dia buat turun Quran tu, dia habaq untuk memberi kita cahaya ataupun hidayah. Maksudnya Al-Quran tu jelas nak bagi kita duduk atas jalan yang betul. Bila Allah Ta'ala habaq Al-Quran tu tak boleh ditakwil pada ayat-ayat mutasyabihat, hampa bantah Allah Ta'ala, hampa bangkang Allah Ta'ala. Hampa kata seolah-olah hampa sayang manusia lebih daripada Allah Ta'ala, seolah-olah hampa lagi pandai daripada Allah Ta'ala. Okey, kita tengok lagi. Muktasar, ringkasan kitab besar. Siapa yang tulis? Al-Munziri dan Az-Zahabi. Seterusnya kita tengok Masyaqah, senarai guru dan sanad penulis. Yang tulis apa? Ibn Asakir dan Al-Sam'ani. Seterusnya Ajza', kitab kecil dalam satu tema khusus yang ditulis oleh Khatib Al-Baghdadi. Arba'in, hadis 40, ditulis oleh Imam Nawawi. Ilzam, jawapan terhadap kritikan ulama lain, ditulis oleh Ar-Razi dan Al-Khatib. Yang terakhir, Rijal, biografi perawi hadis, Ibn Hajar dan juga Az-Zahabi. Minta maaf sekali lagi kepada sahabat-sahabat Salafi. Kataan ni saya bagi kepada ahlu bid'ah. Kepada ahlu bid'ah yang bodoh sombong. Kalau baca kitab Imam Bukhari dengan Muslim pun tak habis. Syarah Sahih Bukhari dan Muslim pun hampa tak tahu. Tiba-tiba hampa nak kata orang salaf, orang hadis tak betul. Mana dalil hampa? Seberapa banyak hampa berpegang kepada hadis untuk nak mengatakan bahawa jalan yang hampa bawa adalah paling selamat? Seberapa banyak tafsir Al-Quran yang hampa dah baca untuk mengatakan bahawa jalan hampa yang paling selamat? Kalau kitab Ibn Katsir pun tak pernah baca, kitab At-Tabari pun tak tahu pala ekor, tak usah sembang lah kata hampa kami ahli sunnah wal jamaah membela Islam, kami menentang ajaran sesat seperti Wahabi. Aku nak cakap betul-betul lah ke hampa ahli bid'ah. Bila hampa komen, aku tahu dah otak hampa terang mana. Sekian, Assalamualaikum.